Assalamualaikum and hai semua. Okay, hari ni Burger. Okay, hari ni 27 Mac nak bersamaan 26 Ramadan. As you guys can see from the title video, it's a day before kita orang balik kampung untuk beraya. Jadi hari ni korang just gonna follow along. Saya nak run some errand and kita masak berbuka. Hari ni insyaAllah hari ni last day kita orang berbuka kat rumah. Bukan last day lah, esok pun kita orang insyaAllah berbuka kat rumah dulu. Kat rumah lagi, tapi hari ni last day kot saya masak. Esok kita tapau bazar je. Sebab saya dah dapat green light dari suami saya. Dia kata esok tak payah nak buat selepas dapur dah, kemas dapur siap-siap. Kita beli makanan kat bazar. Dan lepas tu terus gerak balik kampung. Okay, so saya on. So first task ni kita nak pergi Dobi basuh baju dulu. Let's go. Let's go. So let's go. Say let's go. Say let's go. Dan basuh baju. Jadi sejam saya kita datang balik. Okay, kita dah basuh baju tadi. Masukkan baju, lagi sejam baju siap. Sekarang kita nak pergi ni, babe? Nak Hero Market. Jadi? Burger. Burger tu, gamis burger tu favourite dia. Okay, let's go to Hero Market. Macam biasalah, dia dah ambil semua barang dia, baru kita boleh shopping barang kita. Adik, come. Adik. Ada tiba-tiba dia nak duduk macam ni. Adik, are you driving? Or bawa kakak? Eh, adik, what are you doing? Macam ni driving, bawa kak? Sikit. Dan jom bayar. Adik, jom bayar. Okay, update sekarang dah pukul 3. Jadi kita dah siap beli barang dapur dekat Hero Market. Lepas tu kita dah, baju pun kita dah ambil dah kat Dobi. Now nak pergi basuh kereta pula. Okay, before pergi basuh kereta, saya rasa macam nak tunjuk terus lah barang apa saya yang beli. Barang apa saya yang beli dekat Hero Market tu. Penuh ni satu beg ni. Mostly barang budak ni je. First, ni tak tahulah dia tengok kat mana, tiba dia nak beli ni Fruit Loops. Dah buka dah pun, dah makan dah, tinggal separuh je lagi. Dia beli biskut Didi and Friends, dia tengah makan. Dah, dia dapat pemadam Jojo mana tu? Hotdog. Okay, lepas tu kita beli apa ni? Hotdog. Dah buka juga. Tengok banyak barang je. Kita beli ni Alisha sebabkan dia nak kereta je. Okay, saya buat tu mama. Tunjuk. Lepas tu kita beli tiger. This one chocolate. This dia panggil chocolate. Apa ni? What is this? White je. This donut. Next, what is this? Rainbow. Tengok, mostly barang dia je lagi. Text dia. Ni jumpa pun pemadam Jojo. Dapat pemadam Jojo. Egg. This is Kinder Joy. Buka. Ni open. Tengok. Boba boy pula. Cukup boba boy. Okay, ni barulah barang-barang yang saya nak guna untuk pasal berbuka nanti. Berbuka nanti saya nak buat shashoka. Shashoka tu, husband saya tengok resepi ni dekat TikTok. Apa nama TikTok dia? Nanti saya letak kat sini nama TikTok tu. Dia buat shashoka. Macam sedap juga. Tak mata. Nak buka toys kan? Kat toys kan? Tak mata. Oh, baby buka tu. So, sejak sebab tak pernah makan kan, jadi saya macam nak buat lah. Nak try buat. Okay, shashoka tu kita perlukan wrap. Wow, dapat apa? Wow, what's that? Okay. Kita perlukan wrap. Saya ambil yang klasik je, brand Gardenia, lagi murah. Kalau dekat video tu dia guna apa yang tu dia? Saya tak ingat lah, tapi tu mahal sikit lah dekat Hero Market tu. Brand Gardenia murah. Ni daging cincang, cream cheese,
sos tomato. Kita ambil yang pedas sebab kita cakap Melayu kan. Harap tak pedas sangat lah sebab tak pernah try pun. Sos tomato ni tak pernah try. Last sekali kita beli telur. InsyaAllah kalau sempat petang ni saya record lah video saya buat shashoka. Kalau tak sempat, korang tengok hasil tu pula. Okay, now kita pergi basuh kereta. Let's go. Okay, kita dah sampai tempat basuh kereta. Rezeki hari ni tak ada orang. So, sampai-sampai terus basuh tent kita. Bibi, Ayu takut? Anak saya ni takut kalau basuh kereta. Mana adik tu? Mana adik tu? Dia menyorok. Dia menyorok. Sebab dia takut. Baiklah, Mama hug. Siangnya. Tapi kita kena basuh kereta juga. Sebab kereta dah kotor. Adik takut? Sini lah. Sini. Takut. Tengok dia takut lagi. Lagi kalau dia orang dah spray buih ni. Nampak tak? Dia spray buih. Lagi dia takut. Dia orang tengah vacuum kereta. Sekarang harga dia RM13. Are you okay? Are you sad? Are you happy or sad? Sad. Sebab dia nak kan. Tapi tak boleh. Kan dah beli banyak hari ni. Kat Hero Market tadi macam-macam dah dia beli. Okay? Tengok tu. Dia nak toys. Cannot. Ha? Adik nak beli apa? Kalau toys cannot. Uncle, sana. Cari uncle tu. Bayar. Kita dah bersih. Baru boleh balik kampung. Kita nak pergi sana. Cakap apa? Cakap apa? No. Pergi masjid. Pergi mana? Pergi masjid. Pergi masjid. Okay. Sekarang dah pukul 3.30. Kita dah siap basuh kereta laju kan? 15 minit je siap basuh kereta sebab tak ada orang tadi. Nak masjid. Okay. Hari ni kita orang kena ambil suami saya balik kerja. Tempat kerja dia dekat dengan masjid Hidayah. Siap. Sementara tunggu dia balik kerja, kita orang lepak je duduk dekat Masjid Hidayah. Budak ni suka je duduk kat masjid. Let's go. Let's go. Sekarang dah sampai Masjid Hidayah. Sekarang pukul 4.45 suami saya balik kerja. Kita pergi dalam 4.30 boleh dah pergi tempat kerja dia. Dekat je tempat kerja dia dengan Masjid Hidayah. Okay, let's go. Tak sabar nak masuk masjid. Nak masuk masjid? Masuk solat. Masuk solat? Adik nak solat? Nak solat. Nak solat je. Jom. Be careful. Slowly. 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 Seronok tak masjid? Tak ada aiskrim sayang. Bulan puasa. Jom, ambil ayah. Tak ada snack kat masjid. Just in time. Sekarang pukul 4.30. Saya tersolat asar tapi tak jemaah lah sebab kita nak cepat kan. So kita ambil ayah dia terus. Let's go. Jom. Pakai shoes. That's your shoes. Pakai shoes. Jom ambil ayah. Okay, sekarang kita dah dekat office suami saya. Kejap je. 3 minit je tadi dari Masjid Hidayah nak ke office suami saya. Memang dekat je. Jadi tunggulah sekejap suami saya keluar. Lagi 5 minit dia keluar. Update sekarang kita orang dekat Damansara Damai. Tak balik rumah lagi. Budak ni dah tertidur. Kat Damansara Damai ni kita nak ambil baju suami saya. Kita orang hotel dekat Damansara Damai. Lepas tu alang-alang kedai dia ni dekat dengan bazar Damansara Damai. Singgahlah sekejap bazarnya. Beli apa-apa yang boleh. RM1 tu. Dan beli apa?
Kita beli coklat kunafa pistachio. Kat bazar beli apa? Ni dekat bazar. Lagi? Kita beli kaya bol, air tembikai, taufufa. Okey, sekarang kita dah dekat rumah. Sekarang pun dah dekat pukul 7. Saya kena cepat-cepat masak untuk buka. Saya nak masak shakshuka. Jom masak sekarang. Kita paniskan minyak dulu. Hari ni saya plan nak masak dua, harap sempat lah. Main kita orang shakshuka. Saya nak try buat apa, crispy Thai pancake, crispy Thai yang Kak Amin tu. Okey. Masukkan air. Masukkan serbuk black pepper. Masukkan sos pasta. Okey, inilah hasilnya. Lepas tu kita panaskan wraps ni dan masuk dalam ni. Okey. Dah siap first menu. Okay, move on to our second menu. Kita nak buat crispy pancake tu. Tadi masa sambil-sambil buat shakshuka tadi, saya dah prepare bahan-bahan untuk first menu ni. Telur dengan pisang. Separata pun saya dah lenyap dulu. Okay, let's go. Susah juga nak buka ni. Macam terbanyak telur, tapi tak apa. Harap-harap jadilah. Kitanya dah lambat. Inilah shakshukanya. Makan dengan wraps. Okay, our second menu. Potong. Oh, tak kriuk-kriuk lah kita punya. Telur putih.